Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J. Okey, pertama kali kita nak download data lah. So, sebenarnya kalau kita contoh untuk dalam kes ni kita nak gunakan Sentinel-2 Satellite Imagery yang boleh kita dapatkan dekat open source data. Untuk Sentinel-2 kita boleh buka pada laman web Copernicus browser. Kita kena login dululah. Saya pakai akaun mana-mana. So yang pertamanya kita bahagian ni kita ada visualize. Ini merupakan maklumat tentang Sentinel L2A yang kita temukan. So kita boleh visualkan lah apa band-band combination yang ada kat sini. Kita boleh gunakan dengan menggunakan image Sentinel 2A. Okey, kita teruskan dengan kita memilih kawasan-kawasan untuk kita download Sentinel 2. Okay, first kita boleh pilih dulu AOI kita. Contohnya saya nak buat kawasan saya rendah. Kita boleh juga sini ada banyak-banyak tool. Kita boleh lukiskan polygon di sini. Macam kita boleh buat. Kita boleh lukiskan. Kita boleh letak marker kat sini. Macam-macam tu kita boleh ukur. So kita teruskan. Untuk saya nak buat kawasan AOI saya, area of interest saya di kawasan rendah ni. Mana ini kawasan rumah saya. So data yang saya perlukan ialah Sentinel 2 site multispectral image dan kita pilih L2 Sentinel 2. So kita filter time ratio. Oh, untuk time ratio ni temporal resolution lah. Kita tekan di sini. Untuk dalam kes ni saya nak yang data saya ambil Januari daripada 1 Januari sampai lah hari ni 10 Mac 2026. Kita search. Okay, so dia dah keluarkan paparan image yang kita boleh pilih lah. So macam contohnya first ni kita boleh tekan kat sini untuk kita view information kat sini, like nama, size, time dia, platform, shop name, instrument shop name dia. So ni product info dia, kita boleh baca kat sini. So kalau kita nak zoom to layer, okay, ini kawasan yang data capture daripada satellite lah. So dia masuk dalam kawasan yang mana kita nak. So lepas kita teliti setiap data-data yang kita nak ikut kriteria kita just tekan add download product. Okey, setelah kita download image daripada website Copernicus, data-data Sentinel yang telah kita masukkan ke dalam folder kita akan masukkan ke dalam ArcGIS Pro, di mana kita akan menggunakan ArcGIS Pro untuk kita proses image satellite yang telah kita download sebentar tadi. So first kita akan masukkan data rows dan di mana kita download tadi. So kita buka dalam ID yang ni, granule, L2A dan image data. Okay, so untuk Sentinel 2A dia ada bagi 3 resolution utama, iaitu resolution 10 meter, 20 meter dan 60 meter. So apa beza ketiga-tiga resolution ini? Untuk resolution 10 meter dia bagi band 2, 3, 4 dan 8. Seperti mana kita tahu 2, 3 dan 4 ni merupakan band RGB, di mana 2 ni adalah blue, 3 adalah green, 4 adalah red.
So untuk 8 adalah visible and near infrared. So manakala untuk resolution 20 meter pula dia bagi di band 2, 3, 4 sama macam tadi, tapi dia ada tambahan seperti band 1, 5, 6, 7, 8A, 11 dan 12. Apa yang dimasukkan dengan setiap band ni? So untuk band 1 dia bagi adalah ultra blue ataupun coastal and aerosol. Dalam band 5 pula dia adalah visible infrared, sama juga seperti band 6, 7 dan 8A. Tapi berbeza bagi band 11 dan 12, iaitu short wave infrared ataupun kita sebut SWIR lah. Untuk 60 meter juga sama juga macam 20 meter sebelum ni kita tengok, sampailah band-band yang ada. Cuma dia lebihnya pada band 9, 11, 12 ni dia ada lebih lah untuk short wave infrared. So bergantung pada parameter yang kita nak, apa analisis yang kita nak buat untuk case study kita. So dalam case study saya ni, saya menggunakan resolution 10 meter dan saya hanya menggunakan 2, 3, 4 dan 8. Itu saja. Saya klik OK dan dia akan keluarkan keempat image. Namun setiap empat image ni kita perlu gabungkan dia untuk menjadikan satu image yang mempunyai keempat band untuk digunakan untuk analisis. So dalam konteks remote sensing ni, dalam GIS ni kita ada tools yang dinamakan composite band untuk kita menggabungkan keempat imagery ini menjadi satu composite. So dalam geoprocessing kita boleh search composite band. Kita boleh baca definition dia, create a single raster dataset from multiple band. So dia create a single raster dataset daripada multiple band, itu 4 band ni lah. So dalam input raster kita masukkan je 4 raster yang kita telah download ni, kita masukkan. So output, kita define output dalam path mana yang kita nak, mana yang kita simpan. Macam saya simpan dalam path saya lah. Masuk ke okay, ni yang saya telah buat sebelum ni. Saya namakan dia com band serendah 10 meter B2, B3, B4 dan B8. So memudahkan saya untuk baca komposit yang telah saya proses ni. So dan nanti kita klik OK je. Selepas tu kita klik OK, kita run proses ni dan dia akan jana processing yang telah kita buat. Okay, setelah kita ambil masa kita proses image ni, mengambil masa yang sedikit lama lah, tak mengikut spek laptop kita lah. So kita boleh tengok image yang telah kita gabungkan. Tadi kita ada 4 imagery yang ada setiap ni satu band, yang kalau kita proses semua makan masa dan tidak berbaloi lah. So kita gabungkan, inilah image yang terhasil daripada kita proses. Kita kompositkan keempat tadi jadi satu image. So seperti ni kita boleh tengok dalam ni ada 4 image. So kenapa dia band 1, 2, 3 dan 4 mesti semua pelik, padahal kita masukkan tadi band 2, 3, 4 dan 8, betul? Tapi bila kita masukkan dalam ni dan lepas kita kompositkan dia jadi band 1, 2, 3, 4. So benda ni adalah normal. Bila kita run composite, dia akan jadi seperti inilah. So untuk konteks kita akan faham, oh band 1 ni originalnya adalah band 2, band 2 ni adalah band 3, 4 ni band 3 ni adalah band 4, dan band 4 ni adalah band 8. So kita boleh baca maklumat dalam image yang telah kita kompositkan ni. So
First kita buka pada source dan data source. So data type dia raster lah. Yang seperti mana kita tahu, imagery seperti TIFF, JPG adalah data-data raster. Kita boleh dapatkan daripada pelbagai remote sensing seperti UAV, satellite image dan sebagainya. So location ni di mana path yang kita simpan data ni, name, vertical unit. Okay, next raster information. So information ni adalah column, row, di mana untuk satu image dia ada berapa banyak pixel, column dan row dia setiap pixel tu. Number of band dia ada 4. Cell size X 10. Cell size Y 10. Apa yang dimasukkan dengan cell size ni? So setiap image yang telah kita download daripada satellite image ataupun tak kisahlah raster jenis apa, dia akan mempunyai cell size. Apakah itu cell size? Cell size adalah pixel-pixel setiap di dalam gambar. So bila kita zoom satu image tu, kita akan nampak pixel by pixel. So seperti kita tengok tadi, maklumat dalam properties ni, cell size X adalah 10 dan vertical unitnya adalah meter. So seperti yang kita tahu, kita telah pun menggunakan resolution 10 meter. Yang ini untuk resolution ni adalah 10, mana untuk satu pixel ni berukuran cell size X adalah 10 meter, X 10 meter dan Y 10 meter untuk setiap satu pixel ni. So resolutionnya agak tinggi, bergantung pada satellite imagery yang kita buat lah. Kalau makin tinggi, accuracy-nya makin kecil lah dia punya resolution. Contohnya seperti drone, kita boleh dapat dalam 30 cm resolution ataupun 3 cm. Dia sangatlah accurate . So untuk dalam konteks ni kita gunakan Sentinel resolution 10 image 10 meter, iaitu setiap satu pixel ni berukuran 10 meter kali 10 meter. So format dative, so start generate. So pixel depth dia 16 bit. So ni maklumat band dia, kita datang. So ni statistik dia, standard spatial reference, itu coordinate system yang telah digunakan dalam image yang kita gunakan WGS84 ATM zone 47M. Ini normal lah untuk kita buat kerja-kerja yang tidak melibatkan projection yang tinggi ataupun level-level yang stick. So kita okey. So kita dah faham maklumat mengenai image ni.